Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang pertamanya, yang dihormati Puan Siti Anida dan Puan Masina binti Ramli sebagai pensyarah kepada subjek pengucapan awam PASP 1042. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan pentaksiran berterusan yang pertama, iaitu melibatkan ciri-ciri pengucapan awam. Jadi, sebelum itu kita mestilah tahu apakah definisi dan pengenalan yang berkaitan dengan pengucapan awam. Baik, kita teruskan kepada definisi pengucapan awam. Jadi, apakah itu pengucapan awam? Pengucapan awam ialah proses menyampaikan ucapan, idea, maklumat atau pendapat kepada sekumpulan pendengar secara lisan di hadapan khalayak ramai dengan tujuan memberi maklumat, memujuk, menghibur ataupun mendidik. Jadi, secara ringkasnya, pengucapan awam ini adalah suatu pengucapan yang disampaikan kepada audiens ataupun pendengar untuk kita sampaikan maklumat atau idea yang kita nak sampaikan kepada audiens. Jadi seterusnya kita teruskan kepada tujuan pengucapan awam ini dilakukan. Jadi yang pertama, tujuan pengucapan awam ini dilakukan adalah untuk memberi maklumat, dan dia juga bertujuan untuk menyampaikan fakta ataupun pengetahuan. Jadi sebelum pengucapan awam ini dilakukan, penceramah ataupun penyampai maklumat tersebut perlulah mempunyai fakta ataupun ilmu berkaitan dengan tajuk yang nak disampaikan kepada audiens. Jika penceramah sendiri tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai ilmu berkaitan dengan topik yang nak disampaikan, nescaya audiens tidak akan dapat memahami tentang apa yang nak disampaikan oleh penceramah. Jadi seterusnya, tujuan yang kedua pengucapan awam ini disampaikan adalah untuk memujuk. Memujuk ini bermakna dapat mempengaruhi pendengar untuk menerima sesuatu idea. Jadi seperti yang kita dapat lihat, ramai penceramah ataupun penyampai pengucapan awam ini mempunyai pengaruh yang banyak. Seperti yang kita boleh lihat, pempengaruh di media sosial, mereka menyampaikan idea atau maklumat melalui aplikasi di media sosial, contohnya TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi sebahagian penyampai ini mempunyai pengikut yang banyak dan mereka boleh mempengaruhi audiens dengan maklumat yang mereka sampaikan. Seterusnya, tujuan yang ketiga adalah untuk menghibur. Menghibur ini bermaksud memberikan keseronokan kepada audiens. Maksudnya di sini, audiens tidak akan kebosanan ataupun bosan terhadap apa yang nak disampaikan oleh penyampai tersebut. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mendidik. Mendidik ini bermaksud dapat meningkatkan kefahaman dan kesedaran pendengar. Maksudnya dekat sini, pendengar ataupun audiens mendapat impak yang positif daripada maklumat yang disampaikan oleh penyampai. Seterusnya, kita teruskan kepada ciri-ciri yang perlu ada di dalam setiap penyampai pengucapan awam. Yang pertama, pengucapan awam ini perlulah mempunyai khalayak ataupun mempunyai audiens yang nak disampaikan. Ucapan disampaikan kepada sekumpulan pendengar atau audiens. Jadi maksudnya di sini, jika sesuatu pengucapan awam itu tidak mempunyai audiens, jadi pengucapan awam itu tidak sempurna dalam proses pelaksanaannya. Jadi yang kedua, ciri-ciri yang kedua dalam pengucapan awam ini adalah pengucapan awam ini melibatkan komunikasi dua hala. Ini bermaksud penceramah menerima maklum balas melalui reaksi, soalan ataupun respons daripada pendengar. Maksudnya di sini, di dalam setiap pengucapan awam, selepas sahaja penyampai memberikan maklumat, pendengar ataupun audiens mengemukakan soalan kepada penyampai supaya sesuatu topik itu lebih difahami dan diperjelaskan oleh penceramah. Kerana seperti yang kita tahu, penceramah ini perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk memberikan maklumat yang jelas supaya audiens dapat memahami konteks yang nak disampaikan dalam pengucapan awam tersebut. Jadi kita teruskan kepada ciri-ciri yang ketiga yang perlu ada dalam setiap pengucapan awam,
iaitu penyampaian yang jelas. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan penyampaian yang jelas? Maksudnya di sini bahasa yang digunakan mudah difahami dan sesuai dengan tahap pendengar. Maksudnya di sini seperti yang sedia maklum, bahasa komunikasi di Malaysia adalah bahasa Melayu. Jadi setiap pengucapan awam itu perlulah dilakukan dengan menggunakan bahasa Melayu supaya semua audiens, semua pendengar boleh memahami dengan apa yang kita nak sampaikan. Baik, seterusnya kita teruskan kepada ciri-ciri yang keempat, iaitu mempunyai tujuan tertentu. Mempunyai tujuan tertentu ini ini adalah tertuju kepada penceramah itu sendiri. Sebab apa? Penceramah perlulah mempunyai tujuan yang tertentu supaya objektif yang nak disampaikan dalam pengucapan awam tersebut dapat dilaksanakan. Dan huraian yang berkaitan dengan mempunyai tujuan tertentu ini adalah sama ada untuk memberi maklumat, memujuk, menghibur ataupun mendidik. Maksudnya dekat sini dalam setiap pengucapan awam tersebut dari aspek memberi maklumat, memujuk, menghibur dan mendidik itu dapat tercapai dan sampai kepada audiens. Baik, kita teruskan kepada ciri-ciri yang seterusnya, iaitu penggunaan suara yang berkesan, sebutan jelas, intonasi sesuai dan kelantangan suara dapat didengari oleh semua pendengar. Sebutan yang jelas ini bermaksud penyampai perlulah menyatakan sesuatu perkataan itu satu-satu supaya pendengar ataupun audiens tidak keliru dengan apa yang nak disampaikan. Jadi kita teruskan seterusnya, iaitu intonasi yang sesuai. Jadi penyampai ataupun penceramah yang menyampaikan pengucapan awam ini perlulah mempunyai intonasi yang sesuai supaya audiens ataupun pendengar tidak bosan dengan maklumat yang penceramah nak sampaikan. Jadi kita teruskan, iaitu kelantangan suara dapat didengari oleh semua pendengar. Maksudnya di sini kelantangan suara ataupun suara yang dilontarkan oleh penceramah tersebut perlulah kuat dan didengari oleh audiens supaya audiens tidak tersalah maklumat ataupun audiens tidak mendengar apa yang nak disampaikan oleh penceramah tersebut. Baik, kita teruskan kepada ciri-ciri yang seterusnya adalah penceramah ataupun penyampai pengucapan awam tersebut perlulah mempunyai bahasa badan yang baik, iaitu body language lah orang kata. Maksud bahasa badan yang baik di sini adalah menggunakan gerak tangan, ekspresi wajah dan kontak mata untuk menarik perhatian audiens. Kita perlulah menggunakan gerak tangan dalam menyampaikan pengucapan awam supaya audiens dapat memberikan perhatian terhadap pengucapan yang nak disampaikan oleh penceramah. Jadi seterusnya adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah kita perlulah menyesuaikan ekspresi wajah kita dengan ayat-ayat dalam pengucapan awam tersebut supaya mengenai dengan ayat yang nak disampaikan. Jadi seterusnya adalah kontak mata ataupun eye contact. Sebagai penceramah kita perlulah mempunyai kemahiran kontak mata yang tepat supaya audiens dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap pengucapan awam yang penceramah nak sampaikan. Baik, seterusnya ciri-ciri yang seterusnya adalah tersusun dan terancang. Ucapan mempunyai pendahuluan, isi dan penutup yang jelas. Hal ini kerana sesuatu pengucapan awam tersebut dapat dinilai dengan baik adalah melalui struktur-struktur ayat yang nak disampaikan oleh penceramah. Hal ini supaya audiens tidak keliru dengan apa yang nak disampaikan oleh penceramah. Jadi audiens dapat membezakan yang mana satu isi, yang mana satu pendahuluan, yang mana satu penutup dan sebagainya. Jadi seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya adalah dapat menarik perhatian audiens, iaitu dengan menggunakan contoh, cerita, humor atau fakta menarik untuk mengekalkan minat pendengar. Jadi berkaitan dengan menarik perhatian audiens ini, saya dapat berikan satu contoh,
iaitu seperti Aina yang melakukan pidato yang mendapat johan di peringkat antarabangsa. Beliau menggunakan contoh-contoh yang terkini, iaitu seperti tungtung sahur, menggunakan gadget selepas tidur dan sebagainya. Hal ini sangat dekat dengan masyarakat sekarang kerana masyarakat sekarang sendiri yang melakukan perkara tersebut. Jadi audiens dapat mudah menerima dengan maklumat yang disampaikan oleh beliau. Jadi yang seterusnya adalah keyakinan diri. Dalam setiap diri penyampai ataupun pengucap awam itu sendiri perlulah mempunyai keyakinan diri sebelum melakukan pengucapan awam tersebut. Hal ini supaya tidak berlaku kesalahfahaman antara audiens dan penceramah. Penceramah bercakap dengan yakin dan tidak terlalu bergantung kepada teks. Maksudnya di sini penceramah perlulah menambah isi yang berlebihan selain daripada yang ada dalam teks supaya audiens tidak mudah bosan dengan pengucapan awam tersebut. Jadi baik, yang seterusnya adalah bersifat spontan ataupun formal. Pengucapan awam ini boleh disampaikan secara spontan ataupun melalui persediaan yang rapi bergantung kepada situasi. Sebagai contoh, di dalam pertandingan pengucapan awam sendiri, penyampai perlulah menghafal teks supaya isi yang nak dijelaskan kepada audiens itu mudah difahami dan lebih terperinci. Jadi kalau melibatkan secara spontan pula, sebagai contoh, di dalam satu pertandingan pengucapan awam, selepas sahaja pengucapan awam itu dilaksanakan, setiap peserta yang menyertai pertandingan pengucapan awam tersebut diberikan satu soalan dan mereka perlu menjawab secara spontan dan memberikan pendapat sendiri berkaitan dengan soalan yang mereka dapat. Baik, seterusnya adalah contoh situasi pengucapan awam. Yang pertama adalah pembentangan di dalam kelas seperti yang saya lakukan sekarang ini, ataupun pelajar IPG yang melakukan tutorial dan memerlukan pembentangan dilakukan dalam kelas. Yang seterusnya adalah ucapan semasa perhimpunan sekolah. Perkara ini selalunya dilakukan oleh para guru ataupun pensyarah, dan mereka menyampaikan ucapan ataupun taklimat berkaitan dengan sesuatu perkara. Yang seterusnya adalah ceramah motivasi, syarahan atau pidato ataupun pengacaraan majlis. Hal ini saya boleh berikan contoh seperti di pertandingan Mahajarah Awak Mega, iaitu Nabil Ahmad yang mengendalikan majlis tersebut secara spontan dan beliau tidak kaku untuk mengacarakan majlis tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita teruskan kepada kepentingan pengucapan awam kepada guru. Yang pertama adalah menyampaikan ilmu dengan berkesan. Jadi hal ini supaya murid-murid mendapat ilmu yang tepat melalui penyampaian yang dilakukan oleh guru. Yang seterusnya adalah meningkatkan keyakinan diri guru itu sendiri. Yang ketiga adalah menarik perhatian dan minat murid. Dan yang keempat, memudahkan komunikasi dalam bilik darjah. Dan yang kelima adalah meningkatkan kredibiliti dan profesionalisme guru. Sebagai guru sendiri, kita perlulah mempunyai komunikasi yang baik dengan murid-murid supaya murid-murid dapat memahami dan guru itu sendiri mendapat kepuasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Okey, baik. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya. Adamin Asmar. Terima kasih. Assalamualaikum.